Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Tanam Bee Studio. Okay, kali ini aku nak kongsi tentang satu sistem yang telah Tanam Bee Studio buat untuk membuat komik ataupun untuk proses selain daripada komik juga boleh buat skrip, boleh buat storyboard dengan sistem ni lah. So sistem ni kami panggil comicstudio.com. Okay, comicstudio.com, Comic Studio, dan anda boleh guna web saja sistem ni. Okay, pergi ke comicstudio.com, daftar, kemudian anda boleh masuk. Bila dah daftar tu, anda boleh masuk. Okay, ini adalah antara muka lah. Okay, so apa yang ada kat antara muka ni, kita ada, buat masa sekarang ni kita ada 3 modul, iaitu comic generator, storyboard. Storyboard ni adalah untuk orang yang nak buat storyboard lah, sama ada untuk movie, untuk cerita biasa, untuk animasi, tak kisah apa-apa pun yang berkaitan dengan storyboard, dia boleh buat di sini. Yang untuk comic generator ni, dia khas untuk membuat komik. Kita ikut flow dia lagi daripada add comic, lepas tu kita ada episod dan sebagainya. Storyboard ni pun daripada kita create movie, kemudian kita create episod, ataupun mungkin kalau movie tu mungkin satu episod je kan. So kita ikut dia punya ni lah proses. Kemudian kita ada script writing punya function untuk memudahkan kita buat script writer lah, macam secara profesional, dengan web dan juga dengan kos yang agak minimum lah. Buat masa sekarang ni, sistem ni masih dalam proses ujian, dan ada features-features yang masih free. Kecuali AI generator tu lah kena charge. Kita panggil sebagai CC coin lah, kita punya coin. So anda tak perlu subscribe, anda hanya perlu membeli coin, dan coin itu akan masuk kepada akaun anda lah. So anda boleh guna coin tu untuk create AI nya image. Buat masa sekarang kita charge untuk AI image lah, sebab memang kami tak boleh nak bagi free, kerana kami pun terpaksa bayar juga kos nak guna API AI tu, dan kami tak boleh run local AI sebab kos nak develop hardware dan sebagainya agak tinggi berbanding kami guna API. So kami guna API, dan API tu perlu dibayar. API perlu bayar, dia bukan run macam percuma punya, kita run yang berbayar punya lah. So kita ada charge sikit untuk AI lah. So ini adalah contoh komik yang telah dibuat, yang telah kami buat dan dalam proses nak buat lah. Kita macam pihak Tanam Bee pun kita akan keluarkan komik juga yang buat animasi. So kita pun guna juga studio ni, sebab pengalaman saya sendiri membuat animasi dan membuat komik. So dari situ saya bawa kepada software ni lah, saya develop. Sebab company kami ni company teknologi dan juga ni kan content kan. So kita dengan pengalaman tu, kita buat software untuk buat benda ni. So ini adalah contoh Super Tuah, sebuah komik yang insya-Allah kita akan buat. Dalam ini adalah bila kita dah create, dia akan keluar yang ni lah. So akan ada episod, akan ada tab karakter. Kita boleh buat karakter, masukkan karakter yang supaya kita boleh gunakan karakter ni berulang, dan kita hanya perlu bagi arahan pada AI untuk ubah pose karakter tu dengan AI, tanpa kita perlu nak melukis semula ataupun nak gunakan tulang dan sebagainya. So kita ada environment. Environment ni pun sama, kita nak bagi consistent environment tu di lokasi yang kita nak. So kita dah set kan, kita ada environment punya punya data lah dan gambar. So AI akan menggunakannya untuk create scene-scene yang kita nak. So sebenarnya kita ada style. Style ni adalah, kalau macam untuk komik ni, list dalam komik lah yang selalu dibuat.
So ada macam-macam comic style kita boleh guna, manga, anime style. So western comic, terpulang lah kepada apa style yang anda nak guna. Kita mungkin comic, dark comic ke, okay, anda boleh guna 3D render. Okay, kita ada Pixar juga. Okay, ni ada style lah. Style ni anda boleh ubah lah ikut komik anda nak apa style. Itu. Okay, style ni hanya adalah sebagai guideline lah, guideline kepada AI untuk create karakter, environment dan juga scene nanti. So nanti kita bila tengok scene nanti anda boleh nampak lah macam mana AI tu. So ini adalah halamannya setiap page. Okay, yang so dalam ni ada keterangan dia, episod 1 ada 1 page. Ini adalah kos yang dah saya keluarkan untuk buat sebelum ni, tapi banyakkannya adalah untuk ujian lah. Kita buat sistem dan kita buat sekali, sambil buat buku, sambil buat komik, kita buat sistem. Macam itulah konsep dia. So ini adalah setiap halaman. Okay, kita boleh, okay, setiap halaman akan ada list, ada ataupun ada panel lah. So contohnya untuk episod pertama halaman 1 ni kita ada hanya 3 panel. So ini adalah panel yang pertama. So kita ada boleh download gambar tu, gambar AI yang kita dah buat ataupun gambar yang ada dah. Kemudian kita boleh create, kita boleh delete. So ini yang pertama ni kita dah siap. So yang kedua kita ada Canva Studio. Canva Studio ni lebih kepada untuk nak edit lah. So kalau nak letak border, nak letak tulisan, okay, nak crop dan sebagainya. Okay, kita boleh crop, kita boleh ubah masking dia. Okay, so kita boleh letak tulisan, kita letak box ke dalam ni dan sebagainya lah. Ni untuk kita ubah. Kemudian okay, kemudian kita boleh delete lah halaman tu. So ini adalah contoh, kita katalah scene yang belum pernah buat, ni dah buat nombor 4. So kita boleh create. Okay, ini adalah untuk create frame yang pertama, panel yang pertama untuk halaman nombor 4. So kita boleh pilih lah karakter mana kita nak. Tu nak dalam image tu kita nak ada Hakim dan Bomoh contohnya, ataupun ada Makcik Kia dan sebagainya. Kemudian kita boleh pilih environment yang kita buat tadi, sama ada guna AI ataupun guna kita punya gambar sendiri. Okay, kemudian kita ada dialog. Okay, kita masuk dialog, apa karakter Hakim cakap. Kemudian kalau dua orang, Mael contohnya, Hakim dengan Mael, tadi kita boleh karakter apa, Hakim dengan Mael. Kemudian dialog kita ada info, kalau kita nak masuk info lah, apa-apa info. Kemudian kita ada style ni, yang ni kita tak boleh ubah sebab kita dah main tadi kita dah set. So yang kita boleh ubah ratio ni, okay, size gambar tu yang dia akan generate, angle kamera. Ini tengoklah, kadang-kadang AI ni dia tak berapa nak ikut angle ni, tapi kita boleh edit nanti dekat ni lah, dekat Canva tu. Kadang dia akan masuk, kita boleh set effect, kita boleh buat rain, hujan, heavy rain, strobe lighting dan sebagainya. Kita pilih saja, nanti dia akan buat. Contoh saya pilih snow, nanti dia akan buat snow. Okay, nanti kita nak pilih mode sama ada black and white atau color. Kemudian kita masukkan scene ni. Okay, Hakim jalan dengan Mael. Okay, satu lagi kita reference ni, maknanya kalau kita nak dia refer screen sebelumnya ataupun screen mana-mana screen lah. Okay, mungkin untuk frame pertama, mungkin panel pertama mungkin kita tak reference lah, tapi mungkin panel kedua kita perlu reference untuk panel pertama contoh. So ini adalah ni. So kita boleh analisis. Okay, klik analisis, dia akan beritahu lah berapa cost, berapa. So untuk yang demo ni dia tunjuk prompt dia lah, tapi yang sebenarnya tak ada lah, tak nampak.
dia back ni lah pakai. So cost berapa satu gambar dia generate, okay, sisi coin dia berapa, dan balance kita berapa. So selagi kita ada coin tu, kita boleh generate lah. So bila dah okay, kita generate. So dia akan loading, generate lah. So sekarang dia akan baca API daripada server dan dia akan generate. So inilah. So kita tadi pilih salji kan, salji kan, so dia keluar time salji dan karakter tengah bercakap lah. So yang size bangunan ni kita akan boleh set sebenarnya, kita boleh set dekat karakter environment awal tadi. Okay, so ini adalah output dia lah, dia terus simpan. So bila kita kembali panel, so akan dah ada dah sini gambar yang telah berjaya dibuat, dan kita boleh download terus dalam mulut. Okay, itu adalah commit generate, commit generate. So bila dah siap, kita boleh print seluruh page kat sini, ataupun print satu-satu. Kita boleh masuk Canva dan print. Seterusnya storyboard sama juga, hampir sama juga, cuma nak ada sikit perbezaan je lah. So kita ada episod, okay, kita dalam episod tu kita akan create sikit scene lah, okay. Kita scene dalam, ada scene, dan kita boleh add scene dalam ni. Okay, so sebelum tu kita boleh tentukan lah, kita boleh tentukan karakter, kita boleh karakter, environment, style. Untuk storyboard ni bukan animasi, dia style macam filem sikit lah. So anda boleh pilih action, sci-fi dan sebagainya. Okay, ini adalah untuk AI lah. Bila kita generate AI, dia akan keluar lah macam ni. So contoh, kita boleh generate scene apa kita nak, contoh kita buat KLI lah. So ini building, kita boleh letak third floor, 3 tingkat. So ini kita tak ada contoh lah, kita biar AI yang buatkan. So kita generate AI. So AI akan create environment untuk kita, dan kita boleh gunakan lah AI ni sebagai rujukan untuk kita storyboard. So kalau kita nak buat kat hutan contoh kan, so hutan, ini adalah untuk rujukan lah, tapi boleh juga kita di-upload gambar sebenar, okay? Atau boleh ambil gambar dan upload. So ini adalah contoh lah, ni AI punya, AI biasalah, untuk AI punya environment. Dan tambah KLI, Kota Melaka. Okay, karakter juga kita ada Ali Tun Tijah. Okay, ini pun karakter ni pun kita boleh generate sendiri dengan AI. Ini karakter ni dua-dua generate by AI, contoh. So untuk tidak menghabiskan kredit aku aku tak share, tak buat lah. Okay, style kita dah pilih tadi. Okay, terusnya kita pergi pada ni lah, episod ataupun scenes lah. So kita ada scene, okay, kita boleh create, sama juga konsep dia. Kita boleh pilih, kita akan pilih karakter, kita akan pilih environment, kita masukkan dialog, okay, extra information, image style, kita nak apa, okay, ada efek dan sebagainya. Kemudian kita generate, dapatlah hasilnya seperti seperti ini. Okay, ini adalah AI generate lah. Dengan kita boleh sama ada guna bahasa Melayu atau English. Seterusnya kita ada Canva. Canva ini akan
Canva ini beza sikit dengan komik punya Canva. Dia akan ada maklumat-maklumat lah, scene, shoot apa, frame apa, dialog, kamera view dan sebagainya. Kita boleh ni lah. So benda ni semua kita akan pilih masa ni lah, masa kita generate ni. Macam generate ni, dia ada style ni, dia ada kamera angle juga, kamera type, kamera angle, semua ada kat sini. So dia akan masukkan maklumat tu. Ini adalah modul kedua kita, storyboard. Dan modul ketiga adalah script writing lah. Script writing ni bagi memudahkan nak type script. So ini adalah cerita, script, tajuk, summarize, dan kita akan masukkan lah. So kita boleh pilih, sama ada kita boleh pilih ataupun kita tekan tab je. Dan bila kita tekan enter, dia akan pergi. Kita boleh pilih, tekan tab, pilih je. So mudah lah. Kata Ali apa, act. So free text, kita masuk location, kita masuk description, kita masuk character name, Abu, berapa dialog dia, character, masuk aja. Memang mudah. Pada yang biasa format ini memang digunakan standard lah untuk industri. So agak mudah, masukkan je, kemudian boleh print out. So buat masa sekarang kita ada 3 modul lah. Dulu perkenalkan, InsyaAllah akan tambah lagi. Dan untuk akan datang, kita ada bahasa jugalah, banyak bahasa. Itu saja sistem Comic Studio. Boleh cuba, anda boleh cuba untuk dan bagi maklumat pada kami apa penambahkan, apa features yang anda nak lagi untuk memudahkan kerja anda membuat satu movie, membuat komik, membuat animation dan sebagainya. Sekian pula. Sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.